Kalau Petronas pun dah angkat kaki dan rugi berjuta ringgit kat sana, apa yang Trump nampak yang Petronas tak nampak ataupun company-company lain tak nampak? US ni sebab dia superpower, ya. Dan kita lihat ramai pula katakan apa yang berlaku di Venezuela ni actually the third time. Dia langgar negara tu sebab minyak. Pertama dengan Libya, masa Gaddafi. Kedua dengan Iraq, Saddam Hussein. Yes. Dan ketiga sekarang dengan Venezuela, Maduro. Jadi dia mungkin lihat apa yang dia berjaya lakukan di Libya dan di Iraq itu memberikan orang kata bekalan minyak yang stabil kepada dia. Dan dia mahukan juga minyak di Venezuela yang sama. Kerana minyak dia dari US pun banyak. Tetapi minyak US ni dia pakai shale teknologi. Shale teknologi ni dia punya cost of production tu lebih tinggi daripada the normal exploration. Jadi kalau harga minyak tu turun terlalu rendah, is no point dia buat dia punya oil industry boleh survive. China pula pada yang sama dia berkembang untuk menjadi superpower juga. Dia merupakan pengguna minyak kedua besar di dunia selepas US. Di China ni tak ada minyak yang banyak, tapi dia mengimport banyak minyak daripada kawasan luar. Itulah antara strategi China untuk mengawal jalan laut atau maritime. Dia kontrol juga laut tu lah, Laut Hitam Hindi dia sampai ke China melalui Laut Cina Selatan. Dr. said control. Adakah itu dari segi military ataupun? Kontrol dia tak nampak sangat military, tapi of course dia strategically investing dalam pelabuhan-pelabuhan dan sebagainya, supaya dia punya kapal dia boleh singgah secure dan boleh memastikan dia pun mungkin ada, of course saya rasa ada military dia kat situ. Memastikan semua kapal dia tak kena serang. So dia terus ke Laut Cina Selatan. That's the strategic road lah.